Dua syarat tu saya nak disebut. Pertama, mesti kadar keperluan, bukan kadar kemampuan. Kadar keperluan. Walaupun dia mampu, tapi tetap dia dibatasi dengan keperluan. Ambil kadar keperluan, tak boleh lebih. Walaupun dia mampu, dia banyak duit berjuta-juta. Keperluan dia apa? Keperluan dia hanya sekadar perjalanan daripada rumah ke masjid. Contoh kereta tadi kan. Jadi belilah kadar keperluan kereta daripada surau ke masjid atau daripada rumah ke masjid. Tapi kalau kadar keperluan dia tu sampai dia perlukan, dia berjalan satu hari, perjalanan dia sampai 200-300 km sehari, 2 bulan dah kena servis. Jadi kadar keperluan tu lah. Itu kadar keperluan. Walaupun dia mampu mengadakan lebih daripada itu, tapi tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Kena kadar keperluan. Orang Melayu je ajar kita kadar kemampuan. Jadi Islam ajar kadar keperluan, jangan berlebihan. Kemudian apa yang diambil tadi mesti untuk akhirat, bukan hanya semata-mata dunia. Syarat kedua mesti akhirat, bukan hanya suka-suka seronok. Tak, syarat dia apa yang diambil tadi kadar keperluan, tujuan dia mesti akhirat. Tujuan dia mesti untuk akhirat, untuk kerana Allah, kerana agama, kerana tuntutan Allah, kemahuan Allah. Allah suruh dia datang kelas. Jadi kadar keperluan. Dia beli kereta tadi untuk pergi kelas. La yatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu kewajipan kecuali jalan penyempurnaan itu pun jadi wajib. Beli kereta hukumnya harus, tapi disebabkan tak ada kereta, kita tak boleh pergi kelas. Maka mengadakan kereta itu hukumnya wajib. Kerana datang kelas tu wajib. Jadi ustaz, kalau saya tak ada kereta, saya tak ada motor, belilah MRT kan. Beli MRT, sekali naik bayar, sekali naik bayar.